Hi guys, welcome back to the channel. Kalau kita dah masuk dalam channel, kita ada resipi yang simple je guys. Simple ke simple guys? Simple kot. Okay, kita panaskan minyak. Minyak masak, tengok biar panas pula. Apalah saya ni cakap lah kan guys kan? Okey, minyak masak kita dah panas. Kita boleh letak bawang putih. 2 biji bawang putih, 1 biji bawang merah. Sepotong cili lah. Okey guys, kita boleh letak tahu goreng. Okay, lepas kita dah letak tahu goreng guys. Lepas tu kita boleh letak tauge guys ya. Tauge. Lepas kita dah letak tauge, kita boleh letak garam secukup rasa guys. Dan sedikit kunyit bagi dia color. Dan kacau sebati. Kacau bagi rata lah guys, garam, kunyit semua lah. Tunggu sampai tauge layu sikit guys ya. Okay guys, nampak tak tauge kita dah layu sikit. Kita boleh letak 1 biji telur. Letak je 1 biji telur. Lepas tu kita boleh kacau sebati lah guys. Bagi telur tu kena kepada semua tauge lah. Kacau je guys. Bagi telur tu masak lah. Telur tu dah masak, kita boleh tutup api lah. Nah guys, telur pun dah masak. Toge pun dah layu. Nampak tak? Telur kita pun dah masak. So itu sajalah resipi untuk hari ini. Do like, subscribe to my YouTube channel. Kita jumpa dalam next vlog. Bye guys.